Fahrenheit. Samsul gini lah. Invite Tucok Samsul Izwan join, UIF join, Samsul Aku 9 lah. Malam ni kita kalau kita nak cakap satu benda tu, kita mesti memulakan ada pembukaan, bukan terus je, tak boleh terus je. Jadi kita nak makan, baca bismillah, Nabi ajar baca bismillah. Kalau kita lapar sangat pembukaan tu, lepas tu bukan diam, itu satu ilmu. Macam mana itu tak penting lah. Macam mana kita nak fikir tentang iman, macam mana nak dapatkan iman, macam mana nak kuatkan iman, macam mana nak dapat istiqamah. Itu yang penting. Dapat istiqamah, macam mana dapat sembahyang hari-hari dapat berjemaah. Masa kena usaha. Kita tak mampu nak buat macam Nabi Muhammad. Tak mampu. Tengok macam mana cara Nabi Muhammad. Dua kering badan kerana agama. Bukan nak menunjuk. Makanan sedap. Reza invite Reza. Dah keluar lah ke Reza. Invite Dangki Black Piranha join. Black Piranha kan. Ni apa dia? Albania. Follow. Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada perempuan. bagi insan yang bernafas. Gaza. Follow ini follow. Mainun di celah matahari, kehancurannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan cinta yang kau sebutkan padaku. Hari ini makin kita mengejar dewasa. Balik. Lautan di hadapanmu nanti, rintangan pasti akan berseri.
cuti dah esok. Abang cuti lagi abang. Jumaat. Berahat. Sabtu Ahad cuti. Tapi dah cuti lah, tak ada berhenti dah. Buat cuti. Ikutlah awak. Awak bos ke awak lah. Kalau bos tapi taklah bos sangat. Bos sikit je lah. Kalau bos dia duduk pejabat. Ni kan dia ada je. Dia hilang je ni. Budak tu. BPR. BPR. Lingkaran diamku kemaumu, terkenangkan kembali. Saat indah bersamamu di belai cinta suci. Sewaktu kelukaan hatiku, kau datang dan memberi taburanmu meminta sucimu. Bukan dewa. Penjaga pintu syurga. Dulu kan. Nama mula dari syurga masuk ke bumi. Habis berjalan selama 570,000 tahun. Masuk syurga kita tahu kan. Lepas tu jaga syurga. Bukan yang jaga. Dan lepas tu ada orang akan serang syurga. Kena planet. Banyak planet kan. Kalau tak jaga jadi lagi. Dulu orang tak jaga pintu dijaga dengan ada jaga pintu. Mati dah kan. Alhamdulillah. Yalah, Allah jaga pintu. Tak pernah jaga. Dulu Iblis yang jaga. Tugas Iblis selain daripada beribadat kan, menjaga pintu syurga. Dia dah tahu dah bahawa dia tahu dah syurga. Cuma dia nak masuk, tak nak masuk. Dia tak belajar. Nak belajar Al-Quran, nak belajar hadis. Itu dia tak buat. Dan memang bukan alam. Dalam tanda pisang mesti ada satu yang buruk. Rasa satu je buruk, yang lain orang cari semua elok. Tapi dalam jaga itulah tadi yakin kan Tuhan yang Maha Esa. lagu ni lagu lama, harum syubur di hati. Sedap lagu ni, lagu sedap. Kalau orang lain kata enak. Macam mana? Macam nak buat lagu sedap. Ada orang nak buat lagu, dapat lagu yang orang suka kan, macam kita nak buat. Jangan kita main-main. Menyanyi satu hiburan. Ada orang dapat duit menyanyi ni. Dapat duit, dapat pahala. Tu orang suka menyanyi boleh jual, dapat duit. Rasa berapa banyak untung.
Tapi sebab dia nak jadi penyanyi sampai tua, ikut dia lah. Menyanyi tapi sebenarnya jangan tinggal. Kalau dia tak ada, siapa nak buat lagu? Maksudnya ni dia buat sikit, ambil sikit. Dia lagi hiburan. Quran kita jangan buatkan ni, kita kata saya suka baca Quran. Kita bila lepas tu dah pandai baca Quran, lancar memang hari-hari nak baca. Hari-hari minat untuk baca Al-Quran ni. Ini tak ada. Ya, menenangkan hati. Kalau orang tak pandai baca Quran ni, hati tak tenang. Dia tak tahu macam mana nak buang dosa. Dia ingat kan berdoa je buang dosa, tak. Doa tu minta ampun. Kita dah buat banyak amalan. Dah baca Quran, dah belajar. Kalau orang tak belajar Quran ni, huruf belajar huruf masa kecil tahu huruf tapi tengok dalam TV belajar hukum, huruf dalam Al-Quran tu ulama beritahu ajar, tapi nak menyampai orang tabligh jugalah datang bawa ke surah Allah. Kita kena orang kata apa? Quran ni kita tak ada. Quran ni siapa nak buat hobi ni? Quran tu bukan hobi, wajib baca. Kalau dalam Islam dia pandai baca Quran. Mak ayah semua pandai baca Quran. Ada yang tak pandai, tak nak belajar. Kalau Quran Fatihah pun tak tahu kat mana, teruk sangat lah. Bukan suruh ingat satu Al-Quran, tak. Satu surah je. Dan bila kita hafal tu, mana kita nak buat semayang, tahu mana, tahu erti. Pandai baca Quran. Adik saya tu, dia pandai baca Quran. Fatihah memang dia pandai baca. Tapi pergi ke surah lain, pandai baca tapi tak ingat. Dia pandai baca tapi tak ingat. Belajar. Sebab belajar. Mak ayah kita orang ni semuanya jauh pandai baca Quran, belajar kecil lah. Dari masa saya kecil dulu masa kecil dulu saya lahir di hospital Bentaka, tapi macam-macam lah saya fikirkan. Dia khabar bukan orang khabar lah, tak khabar, tapi dari cerita ni apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu, nak cakap apa? Kata saya ni ada kembar dua. Kembar tak sirah kembar sirah. Tahu lah saya tanya, tapi ambil orang. Mak saya khabar tak nak kelik. Ya Allah, macam mana baca tukar tak tahulah. Tuan Mahathir siapa? R.R. Lee. Waalaikumsalam. R.R. Lee. Salam Lee. Ni kita santai-santai lah. Jadi tuan mulia kan, Nabi Muhammad SAW lah usaha agama dulu. Nabi SAW tidak bekerja kerajaan zaman dulu. Nabi dah usaha agama dulu. Semua kita lahir Nabi SAW amal sunnah daripada masa dia kecil lagi dah. Sebelum dia lahir orang dah tahu dah. Saya pernah tanya ustaz tu.
Astagfirullah itu. Tanya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ronaldo. ألف لام Ha. Nabi amal sunnah masa bila? الكتاب Masa dia bawa. Tanya Ustaz tu untuk dia pun dia tak dapat nak jawab lah. Dia bawa. Itu bukan bidang saya tak amal sunnah sangat ke apa. Dia orang tanya lah orang janggut. Orang janggut dia tahu lah sunnah. Saya bukan ikut tabligh je sebab Nabi Muhammad ni. Orang tabligh ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni tabligh lah. قبله لمن الغافلين Bulan. إذ قال يوسف لأبيه Bulan. Lama tak tengok video. إني رأيت أحد Delete je. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر Kita nak usaha agama ni, kita sungguh-sungguh lah. Allah dah pilih dah kita orang Islam. Dia pilih orang Islam. لا تقصص رؤياك على 3 hari pun dah keluar. 40 hari, 4 bulan. إن الشيطان Dan ini kita nak bawa dalam kubur. عدو مبين وكذلك يجتبيك Dan saya dah mengalami من تأويل di alam akhirat. ويتم نعمته عليك وعلى Untuk dapat istiqamah. يعقوب كما Paling kurang pun kita kena setahun. Jangan buat maksiat. أبويك من قبل إبراهيم Setahun kita kawal diri kita jangan buat maksiat. Selama setahun. لقد كان Saya daripada ilmu yang dia belajar, dia nak rendamlah diri dia dengan alam akhirat. Setahun jangan buat maksiat. Walaupun dosa kecil sekalipun. وأخوه أحب إلى Ada dosa besar. Kita ni di dunia ni, bila kita dah di dunia ni banyak. Kita nak dosa besar banyak. Kan? Orang perempuan tak pakai tudung, tak pelik pun. Dan Nabi beritahu lah apa selain rambut kita, orang perempuan banyak dosa dengan orang lelaki. Dia banyak nafsu. Nafsu dia ingat dosa. Sebab itulah orang tak bagi kan. Allah beritahu dah. Nabi Muhammad beritahu perempuan ni ada 9 nafsu. Nafsu dia itulah yang paling nak kawal tu. Dia orang lelaki, dia boleh Nabi Muhammad kahwin 9 orang boleh 9 kahwin. Kita Nabi Muhammad kan. 9 orang. Jadi zaman ni kita bukan Nabi. Tak mampu nak kahwin 4. Ali dah dia punya apa? Ali bukan Nabi lah. Dia keturunan Nabi. Di mana Nabi lah. Jadi Nabi Muhammad kan 9 isteri. 9 orang kata 11, ada kata 13, tak tetap. Apa nak khabar dia, apa punya proof sampai 13. Tapi dalam taklim kata berapa? 11. Ni benda tu tak sahih. Nama pun tak tahu pun siapa nama isteri Nabi. Sebab orang tak hafal nama isteri Nabi ni. Yang terkenal Khadijah dengan Aisyah je. Apa yang ada 3 orang. Juwairiyah. Ada. Itu tapi Juwairiyah ni yang terakhir. Dia yang ke-9 lah. Yang ke-9. Selalu kita dengar nama tu. Kita baca taklim kisah sahabat dengan nama Juwairiyah. Jari adalah isteri dia. Jadi dari satu tu 9 orang. Jadi untuk isteri orang perempuan, dia suka hiburan, bukan suka hiburan. Sebahagian daripada hidup dia. Orang lelaki suka beribadat. Sebab apa? Allah lebih pada orang lelaki je. Allah tak tahu tak dia jantina perempuan ke lelaki ke tak. Allah lebih kepada lelaki. Sebab Allah suruh orang lelaki jadi imam. Allah tidak punya jantina. Allah ada satu je Allah. Macam bidadari orang perempuan. Malaikat tu lelaki ke perempuan? Dia pernah tanya dia adik saya. Sebab dia bukan perempuan, bukan lelaki.
بشرى هذا غلام Sebab وأسروه بضاعة dia tidak ada jalan Cina. الله عليه Dia istilahkan sebagai bidadari. Kalau lelaki dan al-waqiah dia lelaki yang mati masa kecil, dia akan jadi dia lelaki masa kecil dia duduk bersama Nabi Ibrahim. Lepas tu selagi mak bapa ayah dia belum masuk ke syurga, dia akan tunggu sehingga mak ayah dia masuk ke syurga. Bang siapa ada anak seorang meninggal, sama ada lelaki atau perempuan, tak kisahlah, mana-mana pun boleh. Jadi Allah akan binakan dia satu mahligai dalam syurga. Mahligai dia bukan di luar syurga. Di luar syurga tu mana ada mahligai? Di luar syurga tu titik sirat, nak di bawah. Masuk je pintu syurga, mana-mana 8 pintu. Syurga nampak dia ada gelap kan. Pintu dia gelap lah, masuk dalam tu. Oh, macam istana Fir'aun. Besar mula dia ada keadaan gelap. Syurga lah, terlampu. Ni dia akan tunggu selagi selagi tak masuk dalam syurga, dia akan tunggu tunggu berapa lama masuk syurga. Jadi Nabi SAW 9 dalam ada kaji lah. Orang yang keluar 4 bulan start dia punya banyak ilmu. Allah bagi ilham. Keluar Allah Ta'ala ni bukan tengok ibadat dah. Ni ada fikir. Keluar ni kita ada fikir umat, untuk selamatkan umat. Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu. Yang dia tahu dalam ta'lim tu beritahu si Muhammad 11, 12. Dulu dia ingat, dia tak ingat. Sebab itu Quran pun Allah boleh tukar, kitab Injil pun Allah boleh tukar. Zabur, Taurat Allah boleh tukar. Boleh ubah. Jadi Allah turunkan Quran. Yang Quran tak boleh ubah dah. Hadis Nabi boleh ubah. Jadi hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim itu tak boleh ubah. Kadang buat tak boleh ubah juga. Sebab orang tak baca hadis, orang tak baca hadis tu. Tu ilmu. Yang orang ubah ni benda yang baca hari-hari Al-Quran. Orang Yahudi buat. Orang Yahudi kitab Injil orang ubah. Tak boleh jaga siapa yang jaga Quran tu. Allah SWT jaga. Dia nak ubahkan, dia ubah pun nak buat apa kan? Tak dapat apa. Kalau orang dah hafal Quran, dia ubah. Orang jahil pun tahu kalau Quran nombor 1. Orang kafir tahu. Orang kafir tahu Quran sebab apa yang dia boleh hafal Quran. Dia tahu tu dalam dia kaji pula. Dia ajar dia orang kafir, orang bukan Islam. Dia beritahu dia nak menguasai orang Islam, dia kaji Quran. Quran yang dipelihara ada walaupun satu. Bukan orang sesat, bukan sebab Al-Quran. Sebab orang tak amat agama perintah SWT. Kita keluar dari SWT tak kisah pun apa. Sama ada dia tak apa buat Al-Quran tu makhluk ke apa. Ulama yang tinggi dia kata dia buat tak balik dalam tabligh, dia tak sebut benda tu, tak sebut Al-Quran ni. Bukan suruh buat baca hafal. Jadi nak muasak, dia muasak Islam ni, orang yang tak baca Quran, tak pernah baca Al-Quran, dia nak sesat. Siapa yang sesatkan Al-Quran ni? Kan Allah jaga. Lepas tu Salman Rushdie, orang ni tak tahu dia hidup lama dah Salman Rushdie ni. Kata Salman Rushdie, tengok berianya orang yang menahankan agama, mempertahankan agama. Dia anggap siapa yang dapat menjaga Al-Quran tu nak bunuh, tangkap bunuh. Itu bukan kerja, itu dia anggap perkorbanan ni lah. Sebab dia tak boleh, bukan dia yang jaga kan. Kita nak jaga Quran, Allah yang jaga. Takkan dapat macam mana Allah jaga Nabi Muhammad dalam kubur, nak gali kubur. Dia sahabat nak pelajari Quran, dia hafal. Uthman dia punya fikir satu je, macam mana kita nak supaya Quran dapat sampai hari kiamat, sampai orang baca hari kiamat.
Sebab itu bila dah ada Nabi beritahu Al-Quran ini dah dipelihara oleh Allah SWT, Allah, malaikat dan semua baca. Jadi kita sebelum tu orang Islam tak boleh baca. Sebab orang Islam tak boleh baca sebab dah telah dipesong, dah dialih, diubah. Mana kehebatan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dulu dia belajar dengan Jibril AS dalam bentuk dia jadi apa? Bentuk dia kecil je, daina. Al-Quran ni bukan kecil ke besar ke dah, tapi daina. Seorang sahabat ada makam ni dekat. Dan makam ni lain. Dia tanam Nabi. Makam dengan ni lain. Makam tempat orang melak ziarah kawasan-kawasan mana Nabi berdakwah, kawasan mana Nabi pergi mana, Nabi Muhammad. Dainah dia makam dia. Makam bawah tu ada, dia tanam kat situ. Dan orang tak cari Dainah. Orang tak gali kubur sahabat. Walau sebut kubur apa kubur sahabat. Tak ada makam. Tak tertulis. Tu sahabat ikhlas. Nabi je ada makam. Makam. Tak tahu mana Muhammad ada makam, tak tahu dia pergi mana. Naik ke langit. Mana kerja dia. Boleh pula. Bayangkan Muhammad SAW. Jadi lepas Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad beritahu kan, akan lahir Nabi Isa, lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi ni imam, dia bukan Nabi. Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad. Maknanya tadi tu tentang kitab Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim. Abu Mazurah adalah tukang azan Nabi SAW. Dan tugas dia yang lain ialah menulis hadis. Dakwah dia azan. Dia yang azan. Dia azan Nabi. Bilal azan juga. Umar azan juga. Dia ada berapa orang? Nabi Muhammad tak azan. 3 orang azan. Abu Mazurah, Bilal bin Rabah, seorang pemuda kulit hitam yang telah terbawa oleh Abu Bakar, Umar azan. Dia azan. Jadi tadi tu kitab Muslim, Bukhari. Kitab tu yang pertama yang paling sahih ialah Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan dengar apa ni. Ini 9.30. Hari ni lebih sikit lah kita dengar hadis. Ada baca Bukhari Muslim. Sama sekali yang dalam Al-Quran tu beritahu apa yang paling asas sekali lah. Pada betul semayang, nak semayang macam mana. Dalam Al-Quran Allah tak beritahu cara-cara nak semayang. Nabi Muhammad telah pergi ke Sidratul Muntaha kan, kerana semayang. Sebab semayang, orang Islam semayang ada peraturan tertib. Jadi agama lain buat juga semayang. Tapi semayang baik tu khabar. Semayang yang Malaysia buat sendiri. Nabi Hindu, Buddha tu ya Nabi, memang Nabi orang kata Buddha tu dia sebahagian daripada kejadian malaikat Jibril
agama Buddha. Dia ambil daripada kelebihan belakang Jibril. Jibril tu Tuhan. Jibril tu sebab orang kata siapa Tuhan? Allah. Ada pula Tuhan. Agama Buddha, agama Hindu. Agama Hindu ni semua orang Hindu lah. Bila Nabi Bawa tu meninggal, orang buat patung. Lama dah patung tu ada. Kalau kita tak pergi mana, kita tak pergi ke sana, kalau kita pergi sana kita jumpa. Ni nak jumpa dalam bumi apa saintis kaji dalam bumi. Ada kita ke bumi. Ada kita ke langit. Saintis sebab orang angkasawan naik ke langit dapat hidayah naik ke langit tu. Dia tak pergi, dia pergi Allah bagi dia hidayah. Yang pertama naik ke langit tu dapat hidayah. Iyalah. Tak dia walaupun ilmu ni tak datang daripada tak semua datang daripada ulama. Pada orang ilmu wahyu tak datang semua daripada Nabi Muhammad. Orang banyak ada laduni, karamah, ilmu situ. Ilmu Muhammad wahyu yang nombor 1 dah. Daripada Allah. Jadi Allah ni kan, Allah bukan Allah tetapkan Nabi Muhammad tu lah. Karamah. Dia belajar hadis dengan Nabi Muhammad, hadis kursi. Jadi Allah bagi ilmu karamah. Dapat mana karamah ni? Dalam Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Dan sahabat-sahabat semua hafal Al-Quran. Umar hafal Al-Quran, Abu Bakar semua hafal Al-Quran. Osman hafal Al-Quran juga. Mana Nabi Muhammad tak hafal. Dia hafal pun sampai surah tak sempat nak hafal. Sebab dia also tulis. Sebab Osman dia tulis. Memang Nabi dia sampai An-Nisa lah. An-Nisa dia tak hafal. Tapi dia baca dia tak pandai, menulis tak pandai. Kalau dia pandai menulis, pandai membaca, dia kata wahyu tu Nabi Muhammad reka-reka. Itu kelebihan dia. Reka-reka. Sebab dia memang ummi dalam doa, dalam kunut ada khabar kan. Ummi apa? Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Jadi saya ni pandai tulis je. Pandai tulis. Baca, pandai baca. Tapi tak sampai nak jadi apa? Menjadi reseptor yang dipertontonkan untuk didengar. Nabi dah tahu ahli neraka itulah ahli neraka. Dah tahu Quran tak boleh jadi pertandingan, dia buat pertandingan. Dia menang dapat duit. Kalau dia baca tak dapat duit, tak apa. Bukan sikit. 3,000 jadi dia dapat kita buat lagi. Berduit 3,000. Itu yang masalah hari ni. Melanggar perintah Allah. Macam tadi lah. Orang Islam masuk neraka, lupa tu bermasuk syurga. Quran tadi dia tahu tak? Tak boleh dijual, tak boleh di pertandingan. Dia buat juga. Kalau buat pertandingan Nabi khabar dalam, kalau bukan kita khabar ulang, ustaz semua tahu lah. Ustaz tak buat lah. Tak boleh buat musabaqah Nabi sebab tu bukan sunnah. Kita nak buat sunnah Nabi, kena buat sunnah. Lari daripada sunnah, berdosa. Kalau dia buat tak dapat duit tak apa, ikhlas. Payah nak dapat ikhlas ni. Sebab itulah dalam bilangan 100 orang, 1 je masuk syurga. Dari 1,000 orang 1 je masuk syurga. Itu je yang saya tahu. Payah. Masuk syurga ni kena banyak belajar. Ulama kata 4 perkara. Dia tahu Quran, memang dia mahir Quran. Dia mahir Quran je, dia habis Quran lama-lama. Dia ingat Quran, dia khabar Quran ni zikir. Memang Quran tu zikir, dalam Quran berzikir. Ulama yang mahir agama ni
dia belajar banyak bidang. Sebab itu sampai tumbuh banyak mazhab kan. Sahabat dia tak ada mazhab. Dia dengan Nabi je zaman Nabi. Tak timbul masalah mazhab lagi. Nabi macam mana? Sekarang ni ulama buat pula ilmu 4 mazhab nak jadikan satu. Dia jadikan dalam kutubus sitah tu jadikan ulama tu satu. Itu nama kutubus sitah. Kumpul kan. Daripada iman dia tak, bukan semua daripada Bukhari. Bukhari Muslim tak boleh ambil. Bukhari Muslim ni yang sahih je. Dalam kutubus sitah tak ada tu. Dia ambil daripada mazhab-mazhab yang daripada seluruh dunia ada 7. Apa? Dia nak jadikan kutubus sitah tu satu macam dikumpulkan ulama-ulama mazhab jadikan satu amalan. Itu kutubus sitah. Dia sesuai dengan zaman, digunakan zaman ni. Zaman ni lah. Sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Al-Quran memanglah dia buku tapi banyak. Tapi tu kelebihan ulama boleh hafal semua. 1,100 hadis kumpul. Dia tak mampu nak buat macam tu. Itu Allah mahir dia. Mahir dia. Jadi kutubus sitah. Lagi apa kutubus sitah ada 7. Iman ni. Yang ke-7 siapa nama tu? Maturidi bukan nama ni. Manjah apa lah. Lepas tu yang ni dia tak ni. Ibnu Majah. Dia pun dah macam dah terakhir dah. Sebab dia macam dah terakhir dah. Allah pilih dia juga. Kalau dia bagi yang itu yang amalan Bismillahirrahmanirrahim. Lah pandainya ulama zaman ni, cerdik dan nak memudahkan masyarakat. Dia menyusahkan diri dia nak memudahkan masyarakat. Bagi masyarakat ni kita nak mudah lah. Tak nak belajar satu hadis. Nak baca satu hadis pun satu hari nak baca satu hadis. Dia khabar kan. Hari-hari baca hadis. Hari-hari kena dengar hadis. Baca ta'lim hari-hari. Bila tak baca hadis, maknanya hati kita jadi gelap lah. Nak terangkan hati, takkan nak terangkan benda yang kita nampak. Benda yang itu iman. Iman Allah tu ternampak. Allah ternampak. Jadi nak terang, nak dapatkan benda yang nampak tu, Nabi suruh hafal hadis. Orang yang dibimbing betul hafal Al-Quran. Al-Quran ni karat. Hati tu titik hitam. Semua daripada syaitan maka. Dia titik hitam. Nak bersihkan titik hitam tu kena baca hadis. Nabi dia tak ada dah. Nabi tinggal kitab hadis lah. Nabi ni tak tahu macam mana. 1,000,000 perkataan. Nabi tak cakap 1,000,000 perkataan hari-hari zaman dulu. Itu hakikat lah. Kalau 1,000 perkataan. Tengok hadis. Nabi tak ada. Tapi yang buku hadis tu, Mona Zakaria, dia seorang yang buat kitab. Kitab yang fadilah, kelebihan. Hari ni orang lama lah kaji. Tengok orang ini tak berminat pada agama, tak ada yang sungguh-sungguh nak duduk dalam satu tempat. Hati dia dah zulmat, dah gelap. Allah amalan ni dah menutupkan diri dia.
Allah tak tutup. Tak tahu perkara tu, amalan itu datang kan. Amalan satu orang uban apa sebab apa? Ketenangan macam tadi. Amalan itu jadikan dia orang tabligh. Janggut semua putih kan. Yelah orang janggut putih. Amalan itu. Di kabar orang ada uban, dia tumbuh satu uban, orang ni dah hampir tua lah. Kata orang, di rambut dia tiba-tiba jadi putih. Amalan dia lah tu. Dia jadi orang. Ada amalan dia. Amalan sama. Di Bangladesh lah. Saya pergi tengok. Tanya kan tu yang ni janggut putih lah. Ingatkan dia ambil pakai inai lah. Tak. Memang dia janggut orang temu orang. Saya tanya orang tu. Jadi orang yang buat. Maknanya yang tutup, Allah tutup, memang Allah tutup. Memang Allah tutup. Dalam Quran beritahu tutup Surah Yasin. Amalan ni itulah. Anak dahaka putih rambut. Dia nak rambut hitam jadi putih. Orang perempuan tak nak rambut putih. Orang perempuan semua rambut hitam. Duk rambut putih. Nak dahaka. Dahaka sebab apa? Tak pernah nak bawa. Tak ada fikir pun. Tak pernah keluar pun. Yang ni benda ke aurat. Lelaki, itulah lelaki ni ya. Perempuan Allah beri kuasa talak cerai pada lelaki. Kalau beri dalam perempuan ni habislah. Tak ada kahwin lah. Allah beri pada perempuan tak payah kahwin lah orang. Gitu je lah. Orang lelaki, orang tak nafsu, orang sifat sabar. Nabi Muhammad dia kahwin ramai bukan sebab dia nak jadikan satu hiburan, tapi membimbing wanita keturunan. Dan Nabi dia berkahwin 4 ya. Dia berkahwin 4. Tapi macam Mana Zakaria dia baca hadis. Dia sanggup baca hadis tu. Dia tak minta duit. Dia kerja dia memang dia kerja, tapi kan dapat keikhlasan tadi tu. Dia ikhlas nak belajar. Muhammad pun dia dah tahu lah nampak. Dia pun ikhlas je. Dan Nabi pun kan nak kahwin 9 serentak. Tak jadilah. Tak timbul poligami. Tak timbul poligami tadi tu. Poligami tu maksudnya ulama 4 mazhab tu Nabi Muhammad berkahwin dalam boleh 4 orang je dalam satu masa. Tak jadi poligami. Apa mana orang lelaki dia menghormati perempuan dengan cara tu lah. Mana kalau orang kahwin 9 kena tangkap. Kita Nabi tak mampu nak kahwin banyak-banyak. Dia bukan ada harta. Yang kahwin 4 Khadijah datang minang Nabi. Nabi tak nak. Bukan Nabi bercari, dia nak perempuan yang minang Nabi. Dia nak tunjuk bila perempuan ikhlas pada Nabi. Walaupun suami lelaki tu bukan Nabi, perempuan kalau suami dia jodoh dia, walaupun suami dia tu seorang yang bisu, orang kahwin dengan orang bisu, kahwin dengan orang buta, tentu jodoh bagi dia. Itu perempuan. Tapi bila perempuan dah baik dengan lelaki, lelaki dia bahaya juga. Masih tak tinggalkan, masih isap rokok lagi, pergi kerja balik. Perempuan sifat
Orang itu mesti dia nak masuk syurga. Berita nak syurga kena sama suami. Betul-betul kalau awak ikhlas. Nak cakap dengan lelaki pun malas. Malas nak. Dah 20 tahun dah kan lama. Saya dah 20 tahun dah kan. Tapi anak 4 orang je. Boleh lagi kan, tapi tak kesian juga orang perempuan ni kan. Bos. Sebelah isteri, sebelah anak. Beranak mana-mana. Tapi rezeki ada je duit. Kalau isteri dia normal kan, tak muntah dia banyak, dia lugar dia muntah jadi ada tu adik saya dia bila beranak dia jadi kembang ni otak kan. Itu tak boleh sebab zaman ni kesian orang kait belah perut kan. Nak selamat kan. Teknologi lepas tu dia orang dulu tak ada bedah. Semuanya lahir daripada rahim, daripada apa kemaluan perempuan. Orang kata burik perempuan pada dia punya farash ni, farash. Tak ada bedah. Dan teknologi tu di sekap baru lah. Kalau ada zaman dulu dulu mana ada orang bedah zaman ni je. Mak ayah kita, nenek semua lahir mudah kan. Tak ada zaman ni, tahu siapa yang ni, teknologi. Jadi bila tu tak diamalkan kan. Kenapa tak? Kenapa pula? Tak lahir normal. Amalan dia tak tahu macam mana nak amalan dia tak sampai peringkat. Dia tak baca masa bersama, dia tak baca doa pun tak hafal. Sakit. Jangan tempat surah tak baca. Sekurang-kurangnya kalau baca. Jadi yang perempuan dia tak baca maknanya. Itulah bukan macam kita nak masuk surga. Kena masuk keluar 3 hari lah. Apa tak keluar 3 hari? Saya duduk baca hari-hari sehari-hari. Seorang, 2 orang, 2-3 orang duduk. Dan memang seorang je duduk. Dah. Ini menjam 5 minit. Jadah. Teh Wan Jaafar. Dua. Siap. Cikgu Fisan dia. Baru ni jumpa Cikgu Fisan mana pergi sembahyang. Kahfi, Al-Kahfi. Satu lagi Al-Quran ni. Ni ilmu saya, bukan ilmu lain. Sebab itu ilmu kita lah. Asal surah Yasin. Malam Jumaat je surah Yasin baca. Jumaat je surah Yasin baca. Kalau daripada tak baca, baik kita baca. Kalau tak buat gitu, tak baca. Yasin. Wahai manusia. Surah nak baca, nak jadi imam subuh, kena hafal surah Sajadah. Nak baca, kena hafal surah Sajadah. Apa tak ingat. Kalau tak jadi imam, Sajadah pun lama tak baca, lupa. Balik keluar 4 bulan ni, banyak lebih pada dakwah. Bukan berdakwah. Kena bayar ceramah. Ceramah bukan bayar ceramah ni, minta duit orang ceramah ni.
Ceramah lepas tu musabakah minta duit orang juga. Bila ceramah nak sedap-sedap bila orang ramai, banyak duit. Kalau ceramah tak sedap, dapat RM10 je. Masjid, lepas tu nak bayar sedekah pula. Lepas dia terkenal dia tak tinggalkan apa-apa. Tinggalkan harta. Sebab Nabi kata jangan buat benda yang Nabi buat, jangan dipersenda-sendakan. Contoh apa? Keluar 3 hari Alah benda nak keluar 3 hari, tak nak keluar 3 hari. Kalau baca surah tak nak baca surah Makadam, nak baca surah Al-Mulk, jangan menunjuk, itu namanya riak. Baca menghina Nabi. Menghina Nabi tapi dia bawa Nabi. Dia tahu ni, dia tak tahu apa. Ini Nabi tapi dia tak nampak. Dia nampak apa lain. Dia nampak benda yang dia nampak ilmu. Dia tak nampak iman, dia nampak ilmu. Tapi dia bawa iman. Iman apa? Iman. Ayah dia tak belajar. Dia nampak ilmu. Dengan ilmu ni mana kata kan? Ambil ilmu masuk universiti dapat universiti. Itu ilmu. Beramal tak nampak iman. Orang tak beriman. Orang tabligh bawa iman. Ilmu ustaz ni duduk dalam TV sebab dia belajar dengan mazhab. Iman tak di belum wajib lagi. Tapi sebelum timbulnya zaman tarikat barulah orang nampak apa itu iman. Barulah belajar keluar ni diwajibkan. Macam Nabi Muhammad mewajibkan sembahyang kan. Tapi akan datang ulama tentu kan baru keluar adalah wajib macam sembahyang. Baru tak timbul masalah iman amal, tak timbul masalah sembahyang. Sebab apa? Ulama-ulama yang ulama tabligh ni semua dah dapat rahmatun alaih. Semua ni dah dimasukkan, dah dinaikkan makam. Ramai orang telah masuk surga. Ramai orang telah suasana telah wujud. Suasana Islam telah wujud. Dengan sebab usaha agama tarik tadi, jadi lama kaji betul perkara ni daripada hadis Quran. Ilmu tu ada kitab semua, jadi diwajibkan sembahyang. Nabi Muhammad SAW mewajibkan sembahyang dengan perkara lima perkara tadi. Jadi tabligh ni diwajibkan juga seperti macam Nabi wajibkan sembahyang. Macam itulah. Maknanya sembahyang tadi tu sembahyang macam Ali. Bapa satu orang dia fikir apa bukan dari khabar orang Islam ni tapi neraka juga. Dia tak keluar lah. Nabi Muhammad beritahu orang Islam, orang yang Islam tapi tak keluar, masuk neraka, dah rendah dalam neraka dia. Baru lepas tu nak keluar daripada neraka tu macam mana? Boleh keluar ke? Selama-lamanya lah. Orang langsung tak keluar selama-lamanya lah. Duduk selama-lamanya lah. Neraka dulu masuk surga sebab dia pernah keluar 3 hari sekali je. Iman dia ada. Sebab apa? Dengan iman sikit dia dapat jaga sembahyang. Jadi orang yang tak pernah keluar. Siapa yang tak pernah keluar? Betul. Iblis pun bukan iblis. Iblis dilaknat dengan kacau orang. Siapa yang Nabi beritahu? Abu Talib kan. Yang paling ringan sekali Abu Talib. Apa bukan orang lain. Kalau sebab Nabi jumpa dia sama. Nabi buat tahu dia menangis itu dia. Allah tahu.
ni. Lama-lama je. Tu tak tahulah, kita tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap tu neraka, nanti terasa sangat kan. Tak silap bunuh je kau. Tak, awak ni ahli neraka macam tu. Tapi kalau surga, tengok surga. Oh, cantik tu surga. Dan itulah nanti. Sekarang pun dah ada lah. Jadi macam ilmu macam semaya tak diwajibkan. Kena ada rukun tak. Rukun semua tu usaha wajib tu rukun 6 prinsip tu lah. 6 perkara tu lah. Pukul 10 lah. Kalau tuan tak keluar, duduklah dalam neraka selama-lamanya. Jadilah orang kafir. Tak semayang. Kenapa ni? أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب esok sama nak tidur lah. Surah Al-Mulk. Jangan tidur dengan surah Al-Mulk lah. Semoga dengan sebab kita dengar ni, kita tak baca surah tak kita baca, dengar baca dah sendiri sebelum tidur. Dengar dalam apa? Dalam TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Astagfirullahaladzim. InsyaAllah apa yang dengar dapatlah kita, amal kita sampaikan. Esok pula belum tidur niat nak bangun malam. Mana yang tak semayang tu belajar-belajarlah semayang. InsyaAllah.